Dalam sambungan perjalanan menuju Padang Serai kali ini, kita akan menyusuri pula sebuah laluan penting di kawasan Tasik Gelugor, Pulau Pinang iaitu Jalan Gelugor. Walaupun jalan ini mungkin tidak begitu dikenali di luar kawasan seberang Perai Utara, ia sebenarnya memainkan peranan besar sebagai penghubung utama masyarakat luar bandar di kawasan ini. Jalan Gelugor merupakan sebahagian daripada laluan negeri P119, sebuah laluan yang menghubungkan Jalan Pongsu Seribu sehingga ke Jalan Tasik Gelugor. Panjang keseluruhan jalan ini dianggarkan sekitar 5.37 km. Sepanjang perjalanan di Jalan Gelugor, suasana yang dapat dilihat masih mengekalkan identiti luar bandar Pulau Pinang. Laluan ini dikelilingi kawasan kampung, penempatan penduduk tempatan, serta kawasan pertanian yang menjadi sumber ekonomi masyarakat sekitar sejak sekian lama. Fungsi utama Jalan Gelugor adalah sebagai jalan penghubung luar bandar atau rural connector. Jalan ini menjadi laluan harian bagi penduduk yang bergerak antara kawasan kampung, pusat bandar kecil Tasik Gelugor dan kawasan pertanian berhampiran. Dari segi trafik, Jalan Gelugor biasanya mempunyai aliran kenderaan yang rendah hingga sederhana. Kebanyakan pengguna jalan ini terdiri daripada penduduk tempatan yang menggunakan kereta dan motosikal untuk urusan harian. Namun ketika musim menuai, suasana jalan menjadi sedikit berbeza apabila lori kecil dan kenderaan pertanian mula menggunakan laluan ini untuk mengangkut hasil tanaman. Di beberapa bahagian, Jalan Gelugor mempunyai 2 hingga 3 lorong dengan head laju standard sekitar 60 km sejam. Walaupun bukan jalan besar seperti lebuh raya utama, keadaan jalannya masih penting bagi memastikan hubungan antara kampung dan kawasan bandar kecil terus berjalan lancar. Bagi peminat video dashcam dan dokumentari jalan raya, Jalan Gelugor menawarkan suasana perjalanan yang cukup unik, gabungan pemandangan kampung, sawah, jejambat kereta api, serta suasana jalan tempatan memberikan pengalaman visual yang menenangkan dan dekat dengan kehidupan masyarakat sebenar di utara semenanjung Malaysia. Apa yang menarik, terdapat sebuah jejambat yang dibina merentasi landasan kereta api KTMB di laluan ini. Pembinaan jejambat tersebut membantu memastikan aliran trafik berjalan lancar tanpa perlu menunggu tren melintas seperti suatu ketika dahulu. Infrastruktur seperti ini memperlihatkan bagaimana jalan luar bandar turut mengalami pembangunan demi keselesaan pengguna setempat. Kadangkala, jalan seperti inilah yang menjadi nadi sebenar sesebuah kawasan. Tidak terlalu sibuk, tidak terlalu moden, tetapi cukup penting untuk menghubungkan kehidupan harian penduduk tempatan setiap hari. Perjalanan diteruskan di Jalan Tasik Gelugor, sebuah laluan negeri yang memainkan peranan penting di kawasan seberang Perai Utara, Pulau Pinang. Jalan ini dikenali sebagai laluan P112 dan mempunyai panjang sekitar 4.58 km. Walaupun jaraknya tidak begitu panjang, Jalan Tasik Gelugor merupakan antara laluan utama yang menghubungkan Pulau Pinang dengan negeri Kedah, khususnya ke arah kawasan Padang Serai. Laluan ini turut bersambung dengan laluan Kedah K112, menjadikannya salah satu jalan penting bagi pergerakan antara dua negeri di bahagian utara semenanjung Malaysia. Apa yang menarik mengenai Jalan Tasik Gelugor ialah fungsinya sebagai jalan bandar utama bagi penduduk tempatan. Setiap hari, laluan ini digunakan oleh pelbagai jenis kenderaan termasuk motosikal, kereta persendirian, lori kecil dan pengguna harian yang bergerak antara Pulau Pinang dan Kedah. Selain itu, jalan ini juga menjadi akses penting menuju ke Lebuh Raya Utara Selatan atau PLAS bagi pengguna di koridor utara. Disebabkan kedudukannya yang strategik, Jalan Tasik Gelugor sering menjadi laluan alternatif dan penghubung utama bagi penduduk sekitar untuk ke bandar berhampiran atau ke Lebuh Raya Utama negara. Sepanjang perjalanan, laluan ini merentasi beberapa kawasan penting seperti Kampung Besar, Kampung Selamat dan pusat Tasik Gelugor sendiri. Suasana di sepanjang jalan memperlihatkan gabungan kawasan kampung tradisional, deretan kedai tempatan, kawasan perumahan, serta aktiviti harian masyarakat setempat. Pada waktu pagi dan petang,
jalan ini menjadi lebih sibuk dengan pergerakan penduduk yang keluar bekerja, menghantar anak ke sekolah serta menjalankan urusan harian. Walaupun trafiknya tidak seteruk bandar besar, suasana jalan tetap hidup dengan aktiviti komuniti tempatan. Lebih menarik lagi, laluan ini juga menjadi antara jalan penting yang menghubungkan perjalanan menuju Padang Serai dan Sempadan Kedah. Ia bukan sekadar jalan bandar biasa, tetapi turut menjadi nadi pengangkutan bagi penduduk di sekitar seberang perai utara sejak sekian lama. Inilah Jalan Tasik Gelugor, sebuah laluan negeri yang mungkin kelihatan sederhana, namun mempunyai peranan besar dalam menghubungkan komuniti, bandar kecil dan sempadan antara Pulau Pinang dan Kedah. Perjalanan diteruskan lagi di salah satu laluan penting yang menghubungkan dua negeri di utara semenanjung Malaysia, iaitu Jalan K112. Laluan negeri ini memainkan peranan besar sebagai penghubung antara daerah Kulim di negeri Kedah dengan kawasan seberang perai utara di Pulau Pinang. Apabila memasuki sempadan Pulau Pinang, jalan ini dikenali pula sebagai laluan negeri P112. Bagi penduduk tempatan, Jalan K112 bukan sekadar jalan biasa, ia merupakan laluan harian yang digunakan oleh ribuan pengguna jalan raya untuk bergerak antara Kedah dan Pulau Pinang, sama ada untuk bekerja, belajar, berniaga ataupun menjalankan urusan harian. Jalan ini menghubungkan Bandar Padang Serai secara terus ke Bandar Tasik Gelugor. Disebabkan kedudukannya yang strategik, laluan ini menjadi antara jalan utama bagi penduduk yang berulang-alik antara negeri, khususnya mereka yang bekerja di kawasan industri dan bandar di Pulau Pinang. Sepanjang perjalanan, pengguna jalan akan melalui beberapa kawasan penting termasuk kawasan komersial seperti Taman Serai Wangi. Di sini juga terdapat persimpangan dengan beberapa jalan negeri lain termasuk Jalan Negeri K183 yang membantu menghubungkan kawasan perumahan, premis perniagaan dan laluan tempatan berhampiran. Suasana di sepanjang Jalan K112 memperlihatkan gabungan antara pembangunan bandar kecil dan kawasan luar bandar. Ada bahagian yang dipenuhi deretan kedai serta kawasan perniagaan, manakala sebahagian lagi masih mengekalkan suasana kampung dan kawasan hijau yang cukup menenangkan. Dari segi trafik, laluan ini boleh dianggap agak sibuk terutama pada waktu pagi dan petang. Ini kerana ramai penduduk menggunakan jalan ini untuk berulang-alik antara Kedah dan Pulau Pinang setiap hari. Kehadiran motosikal, kereta persendirian, lori kecil dan kenderaan perdagangan menjadikan suasana jalan sentiasa aktif. Walaupun trafik kadangkala meningkat pada waktu puncak, Jalan K112 tetap menjadi laluan penting yang membantu melancarkan hubungan ekonomi dan sosial antara kedua-dua negeri. Bagi peminat rakaman dashcam dan dokumentari jalan raya, laluan ini menawarkan pengalaman perjalanan yang menarik kerana ia memaparkan perubahan suasana daripada kawasan bandar kecil menuju ke kawasan luar bandar utara Malaysia. Perjalanan di sini memperlihatkan kehidupan sebenar masyarakat yang bergantung kepada jalan ini setiap hari. Jalan K112 atau Jalan Padang Serai Tasik Gelugor mungkin tidak seterkenal lebuh raya utama negara, namun ia tetap menjadi salah satu laluan penting yang menghubungkan komuniti, pekerjaan dan kehidupan harian penduduk di Kedah dan Pulau Pinang.